Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera dan salam Malaysia Madu. Yang berusaha Tuan Pengerusi Majlis, Barisan Hakim yang arif lagi bijaksana, para guru yang dihormati, seterusnya rakan-rakan yang saya kasihi sekalian. Tajuk pidato saya pada hari ini ialah Rukun Negara Tonggak Perpaduan Negara. Hadirin yang saya hormat, Rukun Negara merupakan ideologi kebangsaan yang menjadi panduan kepada seluruh rakyat Malaysia. Rukun negara diperkenalkan lagi membentuk sebuah masyarakat yang bersatu padu, harmoni dan saling menghormati. Walaupun terdapat 5 prinsip dalam rukun negara, pada hari ini saya akan memfokuskan pada 3 prinsip kepercayaan, iaitu kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, serta kesopanan dan kesusilaan. Ketiga-tiga prinsip ini merupakan asas penting dalam melahirkan rakyat yang berakhlak mulia, cinta akan negara dan menghormati antara satu sama lain. Hadirin yang saya hormati, prinsip pertama yang ingin saya huraikan ialah kepercayaan kepada Tuhan. Kepercayaan kepada Tuhan merupakan asas kepada pembentukan insan yang berakhlak mulia. Walaupun rakyat Malaysia terdiri daripada berbagai agama dan kepercayaan, kita diajar untuk saling menghormati serta hidup dalam suasana yang aman. Agama mendidik manusia supaya sentiasa melakukan kebaikan, bersikap jujur, amanah dan bertanggungjawab. Sebagai seorang pelajar, prinsip ini boleh diamalkan dengan sentiasa bersyukur atas nikmat yang dikurniakan, menghormati rakan yang berlainan agama dan tidak mempersendakan kepercayaan orang lain. Sikap hormat menghormati inilah yang akan menumbuhkan perpaduan dalam kalangan masyarakat. Bayangkan jika setiap rakyat mempunyai pegangan agama yang kukuh serta mengamalkan nilai murni dalam kehidupan. Sudah pasti gejala seperti rasuah, penipuan, buli dan jenayah dapat dikurangkan. Oleh itu, kepercayaan kepada Tuhan bukan sekadar lafaz di bibir, tetapi perlu diterjemahkan melalui tingkah laku dan amalan seharian. Hadirin sekalian, prinsip kedua ialah kesetiaan kepada raja dan negara. Malaysia mengamalkan sistem raja perlembagaan yang menjadi lambang perpaduan dan kestabilan negara. Kesetiaan kepada raja dan negara bermaksud kita mesti menghormati institusi diraja, mematuhi undang-undang serta sanggup mempertahankan keamanan negara. Sebagai generasi muda, semangat patriotisme perlu dipupuk sejak di bangku sekolah. Kita boleh menunjukkan kesetiaan kepada negara dengan menghormati Jalur Gemilang, menyanyikan lagu Negaraku dengan penuh semangat, menjaga nama baik Malaysia serta menjadi rakyat yang bertanggungjawab. Dalam era teknologi maklumat hari ini, kita juga perlu berhati-hati ketika menggunakan media sosial. Jangan mudah menyebarkan berita palsu, fitnah atau kenyataan yang boleh menggugat keharmonian negara. Sebaliknya, gunakan media sosial untuk menyebarkan maklumat yang benar, memberi inspirasi dan menyemai semangat cintakan tanah air. Sesungguhnya, negara yang aman dan stabil tidak akan wujud tanpa rakyat yang setia kepada negara. Kemerdekaan yang kita nikmati pada hari ini adalah hasil pengorbanan pejuang-pejuang terdahulu. Oleh itu, menjadi tanggungjawab kita untuk menghargai dan mempertahankan keamanan yang telah diwariskan. Hadirin yang saya muliakan, prinsip ketiga ialah kesopanan dan kesusilaan. Kesopanan dan kesusilaan merupakan cerminan kepribadian seseorang. Masyarakat yang mengamalkan nilai sopan santun akan hidup dalam suasana yang harmoni, saling menghormati dan bekerjasama tanpa mengira kaum, agama maupun budaya. Pada masa kini, kita sering melihat adab dan kesopanan semakin terhakis, khususnya dalam penggunaan media sosial. Kata-kata kesan, penghinaan dan budaya mengecam semakin menjadi-jadi. Jika keadaan ini dibiarkan keterusan, masyarakat akan hilang rasa hormat antara satu sama lain. Sebagai pelajar, kita perlu mengamalkan prinsip ini dengan bertutur, menggunakan bahasa yang sopan, menghormati guru dan ibu bapa, membantu rakan-rakan yang memerlukan serta sentiasa menjaga tingkah laku di sekolah maupun di luar sekolah.
Sikap berbudi bahasa bukan sahaja mencerminkan diri sendiri, malah mengharumkan nama keluarga, sekolah dan negara. Pepatah Melayu ada menyebut, bahasa menunjukkan bangsa. Kata-kata ini mengingatkan kita bahawa tutur kata dan adab seseorang melambangkan ketinggian akhlaknya. Oleh itu, marilah kita menjadikan kesopanan sebagai budaya hidup agar masyarakat Malaysia terus dikenali sebagai masyarakat yang berbudi pekerti luhur. Hadirin yang dihormati, tiga prinsip yang saya huraikan tadi saling berkait antara satu sama lain. Kepercayaan kepada Tuhan membentuk akhlak yang mulia, kesetiaan kepada raja negara melahirkan rakyat yang patriotik serta bertanggungjawab. Lalu, kesopanan dan kesusilaan pula mengukuhkan hubungan sesama manusia. Jika ketiga prinsip ini diamalkan dengan bersungguh-sungguh, maka lahirlah sebuah masyarakat yang bersatu, aman dan dihormati di mata dunia. Persoalannya, siapakah yang akan memastikan rukun negara terus hidup dalam jiwa rakyat? Jawapannya ialah kita semua, khususnya generasi muda dengan sekadar menghafal rukun negara ketika perhimpunan sekolah, tetapi hayatilah maksudnya dan amalkan dalam setiap tindakan. Perpaduan bukan sesuatu yang datang dengan sendiri, sebaliknya perlu dipupuk melalui sikap yang menghormati, bekerjasama dan bertanggungjawab. Sebelum saya mengakhiri pidato ini, izinkan saya menyeru kepada semua yang hadir agar menjadikan rukun negara sebagai panduan hidup. Marilah kita bersama membina sebuah Malaysia yang lebih maju, aman dan bersatu padu. Dengan mengamalkan prinsip kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, serta kesopanan dan kesusilaan dalam kehidupan seharian, bab kata pepatah, bulat air kerana pembutuh, bulat manusia kerana muafakat. Dengan semangat perpaduan yang diperpaksikan negara, saya yakin Malaysia akan terus kekal sebagai sebuah negara yang aman, makmur dan disegani. Sekian, terima kasih.